Selamat datang ke Gaikindo Motor Show Jakarta, Indonesia. Yes. Itu pun dalam 70 lebih sampai ke 80,000 untuk Super One yang ni. Dan juga untuk bahagian tepi, kalau kau tengok dekat bahagian bawah tu, kau akan nampak Perusahaan Automobil Nasional Senayan Berhad, aka Kilang Peraton di Tanjung Malim. So basically ini dibuat Tanjung Malim. Berdua kata memang dia akan bawa masuk dan dia akan jual secara public. Sebab sebelum ini dia secara testing 5 tahun tu. Tapi ini memang dah confirm. Macam biasalah, setiap tahun memang kita akan datang sini. Tapi ada yang tanya kita orang tau. Media-media sini tanya, kenapa you all suka datang ke Gaikindo Motor Show ataupun Bangkok Motor Show walaupun you kena keluar kos yang sendiri. Yes, every year memang kita orang datang dan kita orang keluar duit sendiri. Easily lah, setiap kali kita spend, confirm kita akan spend lebih 10,000 untuk trip-trip macam ni. Tujuan ni satu je. Kita nak bagi tahu kepada korang apakah cerita-cerita otomotif dalam bahasa mudah faham. Iaitu bahasa Melayu lah. Pada masa sama juga, korang juga boleh tengoklah antara model-model yang akan masuk ke Malaysia. Sebab banyak je model-model yang ada dekat sini soon akan masuk ke Malaysia. Tak guna kalau kita pergi ke Geneva Motor Show ke, sedangkan model tu mungkin 5 tahun pun tak masuk. So that's why lah kenapa kita orang suka datang ke negara-negara jiran. Sebab next Malaysia akan terima model-model ini tak lama lagi. Okay? Macam biasalah. So kita akan buat korang pusing-pusing. Kita tengok apa yang ada, kereta-kereta yang ada, dan apakah kereta-kereta yang dijangka akan masuk ke pasar Malaysia untuk tahun ni ataupun mungkin tahun depan. Tapi macam biasalah. Sebelum itu, bagi anda yang mungkin baru jumpa channel ni, masa subscribe, bantu kita subscribe, bantu kita crouching, follow lah social media kita orang, Facebook, IG, TikTok, Palaju, dan jom abang buat korang pusing-pusing di Gaikindo Motor Show 2026 live daripada Indonesia. Let's go. Kalau kau nak tahu betapa besarnya Gaikindo Motor Show ni, kau boleh tengok dekat bahagian belakang ni. Total sekarang ni dia ada 11 hall. Daripada hujung bangunan sana sampai hujung bangunan sana. Tapi ini antara brand-brand partisipan yang join lah untuk tahun ni. Cuma ada beberapa yang mencuri tumpuan kita orang adalah antaranya dari segi grup ni, Geely ni. Geely ada memperkenalkan X50 tapi CBU daripada Malaysia jual kat sini, harga dia lagi murah sikit. Lepas tu ada juga brand-brand baru yang masuk. Contohnya macam Leap Motor baru je masuk ke pasaran Indonesia. So dia orang baru saja introduce. Dan ada lagi model-model yang mencuri tumpuan kita. Contohnya antaranya Aika, Lepas, dan juga Honda pun ada juga. Honda ada kereta EV K-Car. Yang itu pun kita jangka pun akan masuk ke Malaysia. Tapi kalau dengar harga dia, memang lagi nice. Okay? Memang banyak tak nak lah. Jom aku bawa korang tengok apa yang ada. Dan mungkin juga ada yang brand yang kau tak pernah dengar yang akan masuk ke Malaysia juga. Dan ada juga, bagi siapa-siapa yang tak tahu kan, kita Malaysia ada Proton, ada Pro 2. Dekat Indonesia pun, diorang pun ada brand sendiri juga. Okay, untuk di Mazda, ini juga antara kereta yang dijangka akan masuk ke Malaysia tak lama lagi. Kita pun dah buat video ni yang panjang lebar pasal kereta ni. Ini adalah the first ini adalah kereta EV daripada Mazda yang dia collaborate dengan Dongfeng. Ya, dia kerjasama dengan Dongfeng. Maka terhasilkah Mazda 6e. Design ni memang cantik lah, okey. Dan satu lagi, yang ini pun kita dah buat lah, Mazda CX-5 generasi yang terbaru pun dijangka akan masuk ke Malaysia pada tahun ini juga. Yang ini pun kita dah tunjuk dah dekat Kuala Lumpur International Motor Show pada hari itu. So dekat sini pun dia orang dah ada dah. So basically apa yang ada dekat sini memang kita, kebanyakan model kita memang dah ada dekat Malaysia lah. Dan kalau kita boleh pusing dekat sebelah sana, ini adalah booth Honda. Wah, CRZ. Antara kereta yang menjadi legend lah. Yang aku pernah bawa sebelum ni. Ini adalah datangkan sekali Mugen RZ. So ini antara kereta yang kenangan. Aku rasa aku bawa kereta ni kan tahun 2000 berapa 15 ke something like that, 2015 ataupun 16 lebih kurang macam tu, kata silap aku lah. So antara kereta yang nice juga, okay. Dan selain daripada tu, macam biasa dah ada Prelude, kita dah ada dah. Kita baru saja launch Prelude itu. Nah, inilah dia Super One EV compact
daripada Honda. So yang ini memang K-Car yang asalnya kita ingat ini adalah untuk pasaran Japan saja, tetapi sebaliknya luar daripada Japan pun dah keluar dah. Dan sekarang ni diorang dah berada dekat Indonesia. Kata silap saya kalau convert harga dekat Indonesia plus minus, kalau direct convert lebih kurang dalam 70 lebih sampai ke 80,000 untuk Super One yang ni. So memang kereta yang style lah, kereta kecil, kereta yang style memang nice. Aku pun dah buat video ni panjang dah. Kita buat itu dekat Tokyo Motor Show, kau boleh tengok kereta ni. Dan ini pun ada kemungkinan yang ni pun akan masuk ke pasaran Malaysia juga. Dan selain daripada tu, ada satu model yang aku nak tunjukkan kepada korang adalah Honda Civic eHEV. Kalau kau perasan kan, dekat sini dia ada tulis S Plus Shift. Kalau kau perhatikan dekat prelude pun ada juga. S Plus ni macam like dia ada architecture sound fake exhaust sound daripada speaker. So kalau kau activate kan, mungkin kalau boleh tunjuk lah dekat mana tu. Tu dekat tengah tu, ada satu button dekat antara electric parking brake tu ada S Plus. Nampak tu? Once tekan yang ini, walaupun yang ini adalah kereta hybrid, tapi kasa tekan dia ada architecture sound. Lebih kurang macam itulah. Okay? Ini pun kita jangka juga dan ini macam biasalah. Ini adalah Honda 7X yang BRV basically is a BRV second gen yang memang tak masuk ke Malaysia pun yang ini. So yang ni pun kita dah pernah buat sebelum ni. And ada juga step wagon kat situ. Step wagon pun saya rasa dekat Indonesia dia dah tunjuk 2 tahun lepas. Sampai sekarang pun ada. Kita pun tak tahu lagi sama ada ke tidak. Tapi sekarang ni untuk recon dah start masuk dah. Okay? Dan berhadapan dengan Honda, kita ada Toyota. Untuk Toyota tak ada model baru yang dipamerkan. Cuma ada diletakkan ni BZ4X Touring. Touring kita dah ada BZ4X, tapi ini adalah BZ4X Touring. Okey. Ini adalah Hilux BEV yang memang dah ada dekat Malaysia. Cuma kita tak ada lagi Hilux yang diesel. Kejap lagi saya tengok dekat mana. Ada. Dan dekat atas ni tak ada. Ini lebih pada Fortuner GR. Yang dekat bahagian belakang itu lebih kepada GR Collection, GR Sport lah. Okay, GR Sport punya Collection. Dan dekat sini kita ada Land Cruiser, GR Land Cruiser, Hybrid EV. Lepas tu ada juga tu Land Cruiser. Okay, it's the same. Tapi satu adalah GR, satu adalah non-GR. So memang nice lah. Ini memang kereta mafia. Memang kereta mafia. Okay, so next kita teruskan. Untuk J2 pula dekat sini dia baru saja launch J2 T2 PHEV. Tapi pada masa sama juga yang ni kita tak ada lagi. Yang ni adalah J2 T1 PHEV juga IDM. So basically ini adalah adik kepada J2 T2 lah. Kita baru saja launch J2 T1 hari tu. So untuk yang versi PHEV masih belum lagi. Tapi kalau kau nampak kan, ni ada lampu. Lain sikit. Nampak ni, dia lain sikit lah. So basically T2 kita dah ada. T2 PHEV pun kita dah ada. Tapi T1 yang ni pun kita tak ada lagi lah. Okay. Dan selain daripada tu, dekat hadapan ada ini adalah barisan kepada model-model Lexus. Cuma kalau perasan dekat situ ada Lexus ES 350 Hybrid Luxury. Okay, so kau boleh tengok ke sini. Dan juga kalau kau perasan ada Lexus LM 350, tapi yang kita kat Malaysia cuma 4 seater. Harga dia 1.3 juta. Jom kita tengok kereta 1.3 juta jap. Inilah dia. Kereta 1.3 juta kalau boleh masuk. Kalau dia bagi masuk, tak boleh. Dia lock. So kereta-kereta 1.3 juta memang boleh masuk, Ni. Kalau dekat Malaysia, harga dia adalah 1.3 juta. So boleh tengoklah. Ini adalah 4 seater saja, 2 di belakang, 2 di bahagian hadapan, tapi ramai dah ada convert. Ambil Alphard, Wayfire, dia pergi convert. Tapi kantoi juga kalau convert pun. Dan dia ada TV kat sini, and then ada cerminah yang dia boleh tutup. So ini yang dekat Malaysia jual 1.3, 1.4 juta. Lebih kurang macam tu lah. So it's a 2-seater punya seat lah. So memang dah datang sini, kita kena masuk. Peduli apa? So inilah dia. Kereta 1.3 juta dekat Malaysia. Sini berapa harga lah? Jadi saya tengok kalau ada harga. Nak ayak. Ada peti ais lah. Ada peti ais dan macam-macam lagi. So basically kereta China banyak lah macam ni kan. Tapi well,
Japan is Japan lah, lain lah, level lain. Lepas tu, ini adalah VinFast. VinFast memang kita tak ada dekat Malaysia lah. So, VinFast ada banyak model lah, yang menarik lah, VF3, VF7. Dia ada banyak model-model yang menarik kan. So, but basically kita memang takkan dapat VinFast ni, dan kita tak akan tunjuk dengan lebih detail lah apa yang ada dekat VinFast. Dan bersebelahan dengan VinFast, kalau perasankan ada Geely. Geely sebelum ini dia masuk Geely EX2 dan juga EX5, which is EMAS 5 dan juga EMAS 7 lah. Cuma terbaru Zeekr pun dia baru masuk lah. So ini adalah Zeekr X yang aku dah buat video tu. Ini adalah EX5 lah. EX5 basically is a EMAS 7 lah. Dan juga yang dia baru masuk adalah yang ini. Nampak macam dia, tapi memang dia. Dekat Indonesia, yang ni dinamakan sebagai Coolray. Coolray aka Proton X50. Cuma Proton X50 ni kalau kau tengok daripada tepi kau dah tahu dah. Dia gabungan antara model pre-facelift daripada luar untuk versi facelift dalam facelift. Sebab kalau kau tengok dekat bahagian dalam, kan? Kalau kau tengok dekat bahagian dalam dia memang model facelift lah. So ini memang model facelift. Datangkan ni memang the latest punya model yang memang ada dekat pasaran Malaysia. Dan ini bukan CBU daripada Japan Sorry, ini bukan CBU daripada China, tapi ini adalah CBU daripada yang aku tunjuk pada kau. So, untuk menunjukkan, yes, ini adalah model Coolray. Dan tapi bumper dia lain tau. Bumper dia tak sama macam kita. Bumper dia memang daripada Geely Binyue facelift. Dan juga untuk rim dia memang daripada model facelift. So, gabungan antara beberapa benda lah. Okay. Dan juga untuk bahagian tepi, kalau kau tengok dekat bahagian bawah tu, kau akan nampak Perusahaan Automobil Nasional Sdn Bhd, aka Kilang Proton di Tanjung Malim. So basically ini dibuat Tanjung Malim. Dan harga dia 333 juta. So harga dia adalah 10 sampai ke 25,000 lagi murah berbanding daripada Proton X50 yang ada dekat pasaran Malaysia. Kalau anda rasakan Proton X50 mahal, datanglah sini beli. So dia ada dua spek. Ini adalah high spec. Adalah versi flagship sebab dia ada sunroof. Okay? Dia ada sunroof. And yes, ini adalah the first ICE Geely yang dia bawa masuk. Dan mungkin ada tanya, kenapa tak nak bawa masuk nama Proton? Well, kalau kau tengok, nama Proton di Indonesia tidak begitu merangsangkan. Sebab Proton pernah masuk beberapa kali sebenarnya. Tetapi, yalah, well, we are talking about business. Business kita nak untung je. Kalau tak untung, berapa kita nak benda tu kan. So, that's why dia kata nama Proton memang tak boleh, so kita tak nama Geely lah. Dan berhadapan dengan dia, kita ada abang besar ataupun adik-beradik kepada Toyota ataupun parent kepada peredua kita. Ada Daihatsu. Kita ada Sigra, ini antara the entry level yang ada kat sini. Ada Alia tu adalah Azia. Okay? Azia. Lepas tu kita ada Xenia. Lepas tu kita ada macam-macam lagi lah. Yang ujung tu adalah Activa. Kalau kau nampak dekat warna purple tu, boleh pergi tengok kejap, jom. Kalau tengok warna biru tu, itu adalah Activa. Activa lah kalau ikutkan. Cuma yang ini tak silap saya adalah versi yang hybrid tu. Yes, E-Smart. Yang ini yang dia buat leasing program tu. Kan ada 300 unit kan. Inilah dia, Rocky. So, yang ini, peredua kata memang dia akan bawa masuk dan dia akan jual secara public. Sebab sebelum ini, dia secara testing 5 tahun tu. Tapi ini memang dah confirm. Yang versi hybrid masuk Malaysia. Okey, memang ini dah confirm dah yang ni Okey. Dan juga ada lagi beberapa model-model yang lain lah yang dia tunjuk smart hybrid kat atas tu. Konsep lah, lebih pada konsep lah. Dan juga ini pun konsep juga K-Open prototype yang ini tunjuk dekat Tokyo Motor Show pada hari tu. Okey. So, kita kembali ke Sri Pentas. Untuk Cherry pula, dia agak besar lah sebab dia gabungkan antara Cherry. Lepas tu dekat sini dia dah gabung dengan ONJ, Ommo dan Jeku. Sebelum ni dia split. So dan juga ada iCar. So booth dia agak besar. Dekat belakang ni, ini antara model menarik. Ini adalah Chego Tiggo V. Tiggo V ni adalah kereta 3 alam. Apa itu 3 alam? Dia boleh jadi sebagai SUV, dia boleh jadi sebagai MPV, dan dia boleh jadi sebagai truck pickup ringan. So basically, 7-seater. Truck pickup untuk row yang ketiga tu, dia boleh buka. Dia boleh buka jadikan truck pickup. So malangnya kita tak boleh tunjuk. Kau boleh tengok dia putih-putih yang ada dekat China ke apa. Tapi dia cuma akan buka pada Ogos 4. Agak-agak lah kita nak balik dah kan. So memang tak ada lah.
dan juga Tigos 8 memang dah ada. Yang ini juga adalah antara model yang mencuri tumpuan juga, iaitu yang warna putih ini. Ini adalah Cherry Q, ataupun kalau dekat China yang dinamakan sebagai Cherry QQ. Yang ini adalah lawan kepada Inmarsat 5 dan juga Dolphin. Range dia tak jauh, 300 lebih ke 400 km je. So, tapi yang paling penting, cermin dia boleh full kan. So, kita tak boleh tunjuk dekat bahagian dalamnya. Basically, this is a fully EV sepenuhnya jugalah. Okay? So, kau boleh tengoklah apa yang dia boleh buat dekat belakang. Aku tak tahu kena buat begini. Tapi basically, dia tak boleh tunjuk lah. Tapi boleh nampak tu. Ini adalah versi left hand drive kalau boleh nampak. Tunjuk sikit dalam tu. Itu adalah versi left hand drive. Tunjuk je. Okay, itu adalah versi left hand drive daripada China lah. Dia bukanlah versi right hand drive. Okay? Dan seterusnya. Kita pergi ke model yang ramai orang duk tunggu. Antara model flagship daripada iCar. So, untuk iCar dekat Malaysia, kita ada iCar 03, kita ada iCar V23. So, ini adalah iCar V27. Tapi ini adalah versi REEV. So, dia ada petrol, dia ada engine 1.5 liter turbo, dia ada bateri. Yang ini range boleh pergi lebih kurang dalam 1000 km. Ini adalah model paling flagship sekali dalam keluarga iCar. Dia adalah paling besar sekali, 5 seater. So, kalau kau tengok saiz dia lebih kepada 5 meter tau. Lebih pada 5 meter. Dan juga kalau kau tengok dekat bahagian belakang dia tu, kalau kau tengok dekat lampu belakang tu, itu adalah diinspirasikan daripada Lego. Kalau kau nampak 4 segi kan, ini memang diinspirasikan daripada Lego. So, buka dia tu memang boleh yang jenis yang ni lah. 90 degree. Okay? So, inilah yang ada. So, basically dia fight dengan Jetour T2 ataupun dengan Denza V5. So, ini memang fight terus lah dengan ni. So, ini memang akan jangka masuk ke Malaysia. REEV ni dia apa tau? REEV ni dia konsep dia macam like Nissan Kick, betul tak? Yang menggerakkan tayar tu bukan enjin. Sebaliknya enjin 1.5 liter turbo memang kecil, kereta besar. Tujuan dia, kerja dia lah sebagai generator untuk charge bateri. Dan bateri akan bagi power dekat elektrik motor yang akan menggerakkan tayar dia. So, itulah dinamakan sebagai REEV. Extended range yang biasanya easily lah. Dia macam PHEV. Tapi mekanisme cara dia bekerja berlainan sedikit. Okay? Dan juga ini adalah antara jenama yang memang dah confirm akan masuk ke pasaran Malaysia. Ini adalah sub-brand kepada brand Chery. Inilah brand yang lebih atas sedikit. Yang mana sini dia ada 3 model lah. Dia ada lepas L4, dia ada lepas L6, dan juga ada lepas L8. Dia ada 3 model. Ini adalah lepas T4, maksudnya adalah EV. Sebab dia ada versi EV, dia ada versi petrol, dia ada versi PHEV. So, depend kepada country dia nak masuk mana satu lagi. So, ini adalah lepas L4. Okay? Dan juga dia ada juga lepas L8. L8 lebih besar sikit lah. L8 lebih besar sedikit untuk lepas ni. So basically ini adalah untuk sub-brand kepada Chery. Dan untuk ONJ, Omoda Jekku, dia ada perkenalkan satu model yang terbaru yang dinamakan sebagai O4. Dia kata je, itu adalah the first AI car yang diorang ada. Maksud AI car tu apa? Kejap lagi aku cerita. Meh, come. So, inilah dia. Omoda O4 EV. Full charge boleh pergi lebih kan dalam 400 lebih kilometer. Basically, dia ada 3 type tau. Dia ada versi petrol, dia ada versi hybrid dan juga dia ada versi fully EV. Untuk ONJ Malaysia, dia dah bagi tahu dia akan mau masuk 2 daripada 3 tu dan dia akan masuk pada tahun hadapan. So kalau nampak lampu dia macam like jenis boomerang. Lepas tu AI masuk apa? AI. Dia adalah datangkan dengan first AI car. First AI car adalah dia macam lah ala-ala ChatGPT untuk memudahkan kau faham. Kau boleh bagi arahan kepada dia. Contohnya kau dah biasa buat kereta tu, dia tahu kau masuk kereta tu, dia dah bagi dah setting yang biasa kau pakai. Ataupun kau boleh bagi arahan kepada dia. Okey, hi Omoda, besok saya ada meeting pukul 10 dengan Tan Sri sekian dekat ni. So tolong saya setkan appointment yang ini, remindkan saya 20 minit sebelum mulanya meeting. Lepas tu sebelum saya masuk kereta, 5 minit sebelum saya masuk kereta, make sure saya punya aircon dah hidup, saya punya aircon dah on, temperature set sekian-sekian kilometer, sekian-sekian temperature, sekian-sekian level. Lepas tu saya tak nak terlalu sejuk sangat, tak nak terlalu panas sangat, whatever lah.
So kau masuk je kereta, dia dah buatkan everything untuk kau. So this is calling a smart AI, first AI car. Okay? So itulah yang saya nak ceritakan. Dan untuk BYD, dia cuma memperkenalkan BYD M6 DM, iaitu versi PHEV lah. So dia ada Sea Lion 7, kita dah ada Seal ada. Tapi dekat ujung tu adalah M6. Ini adalah M6 DM. So yang ni kita tak ada lagi lah. M6 DM. So dia ada minyak. Okey, dan ini adalah M6 EV. Ini yang kita ada kat Malaysia. So lain sikit lah. Okey, dan juga kita ada Minion, iaitu Atto One ataupun Seagull. Yang ni memang tak masuk Malaysia lagi. Tapi memang cantik, nice car. Kan? Tapi kau nak tahu tak member kita buat apa? Tolong nanti tolong blur kan. Bagi aku nice car. Ini memang nice lah. Antara kereta ala-ala macam Peredua Iris. Lebih kurang itu. Dan inilah dia Minion kita. Tolong sensor tangan dia buat apa? Kan? Tengok dia. Macam okay. Lepas tu ada Wuling. Wuling saya tak nak tunjuk. Wuling dia ada Aira, ada macam-macam lagi lah. Yang ini memang tak masuk Malaysia. Dan juga di hadapan kita ni, ini adalah kita berada di booth Mitsubishi Destinator. Yang ini memang first. Indonesia adalah negara pertama yang memperkenalkan Destinator. Kita tak dapat lagi, mungkin 2 tahun lagi kita akan dapat untuk Destinator ni. Tetapi dia kat sini dia ada memperkenalkan model Mitsubishi X-Force HEV, aka versi hybrid. Mungkin kita akan dapat, tapi how soon kita tak tahu. So kalau kita tengok dekat ni, tak ada, dekat atas dia ada. Ni depan ni X-Force HEV. So basically rupa dia sama, cuma yang ini dia ada bateri lah. So adalah hybrid lah. So basically more powerful dan juga power tu lebih tinggi sedikit berbanding daripada HEV yang biasa. So seterusnya kita ada juga booth JAC. JAC pun agak besar juga dekat sini. So dia ada beberapa model. So kalau ikutkan JAC dekat Malaysia memang dah ada. Cuma dia punya hype dia tu tak berapa kuat sangat lah benda tu. Dia ada beberapa model. Dia ada M8, dia ada apa lagi? Dia ada Ion. Dia ada beberapa model lagi lah. So basically kat sini dia ada Ion B. Lepas tu dia ada Hypertech yang ini juga. Yang ini pun dia pernah tunjuk juga sebelum ni. Tapi yang wing yang kepak tu kan. Dan juga beberapa model yang lain lah. Kita takkan tunjuk dengan terlebih detail. Tetapi kalau kita tengok dekat bahagian sini pula, Leapmotor baru saja masuk ke pasaran Indonesia sebenarnya. So sebelum ni tak pernah ada. Dia orang baru je masuk ke sini. So ini adalah model B10 yang dia orang buat like camouflage lebih kurang macam tu lah. Okay, dan juga kita dah ada beberapa model. Contohnya macam like B10, C10 dah ada dah kat sini. Okay, cuma ada beberapa lagi model yang kita tak ada lah. Contohnya, so basically semua dah ada dah. Dah ada dah kat sini. B10, C10 semua dah ada dah. Dan pada masa sama juga, ada juga Jeep dekat sini. So Jeep ada Rubicon. Yang ini pun kita tak ada dah tak ada dah sekarang ni. Untuk Jeep memang kita dah tak ada distributor. Dan berbalik kepada di bahagian belakang pula, ini antara brand di bawah Changan. Brand di bawah Changan ada banyak. Dia ada Deepal, dia ada Avatar dan dia ada macam-macam lagi. So brand Changan ni cerita dia agak menarik sebab sebenarnya brand Changan ni dah sepatutnya masuk ke Malaysia. Because of the dindong, distributor tarik diri, and then sekarang ni Changan masuk sendiri dengan brand direct sendiri daripada Changan daripada China. So dia masuk ke Malaysia, and soon kita jangka akan melihat brand Changan ni start masuk ke pasaran Malaysia. So dijangkakan ada beberapa model yang memang dah dijangkakan akan masuk ke pasaran Malaysia, antaranya beberapa model lah daripada Changan dan sebagainya. Antara model-model yang memang diorang dah aim ataupun dah plan nak bawa masuk adalah contohnya macam Deepal S05. Yang ini adalah sebuah SUV elektrik compact, memang dah confirm akan masuk ke Malaysia. Lepas tu ada juga dari segi nampak tu Nevo Q05 pun ada juga dalam perancangan mereka juga. Okey, dan ada beberapa model lagi yang memang ada perancangan daripada mereka jugalah. Dan juga ada juga brand daripada Avatar, tapi dekat sini memang tak ada. Avatar pun ada beberapa, Avatar 07, Avatar 11 yang memang dia akan masuk ke pasaran Malaysia. Okey, dan juga dia ada juga masuk Deepal 07 kalau ada, aku tak pasti sini. So basically diorang memang dah ada plan untuk bawa masuk ke pasaran Malaysia. Okey, so bila kita tahu, sebab kita tahu tim mereka dah ada, tapi dealer pun diorang dah kena pasti
Cuma bila kita tak pasti lagi sebab dia dah ding-dong agak lama, mungkin by hujung tahun ni ataupun awal tahun depan yang akan masuk. Okey? Dan dekat depan kita ada Volkswagen dan juga Audi, so ada ID bus dan sebagainya. Kita tak nak tunjuk dengan lebih detail sebab kebanyakan kita dah ada, kecuali ID bus kita tak ada lah. Dan juga untuk depan pula dia ada Nissan Serena kita dah ada e-Power. Lepas tu Action e-Power kita tak ada lagi tapi kita dah tunjuk itu. Lepas tu dia ada Navara Terra dan juga dekat atas tu dia ada Nissan Fairlady Z dekat bahagian atas stage, dekat bahagian situ. So untuk Xpeng pula, Xpeng ada beberapa model yang menarik juga, tetapi kebanyakan ni kita dah ada dah. Kita dah ada G6, lepas tu kita dah ada X9 versi facelift, tetapi ini yang aku gerak tu, yang belakang warna hijau kalau perasan tu. Ini adalah P7 yang kita dah tunjuk dah, the next P7. Antara EV yang paling seksi lah kalau kau tanya pada aku kan. Memang mantap lah. Tetapi pada masa sama juga aku nak tunjuk pada korang satu lagi SUV EV daripada Xpeng, versi yang paling flagship sekali, iaitu GX. Xpeng GX ni adalah dia ada versi EV, dia ada juga versi apa nama ni, REEV juga. So yang ini adalah versi REEV because dia ada dua-dua, dia ada cap kat sini. Dan juga kalau kau nampak warna hijau, maksudnya warna hijau kalau dekat China, kalau kau nampak kereta ada warna hijau lampu depan dan juga belakang, maksudnya autonomous driving sedang berlaku. So maksudnya driver tak perlu pegang tangan, pemandu tak perlu pegang steering. So autonomous driving sedang berjalan. So ini salah satu of the reason lah kenapa macam tu, for the safety juga. Dan untuk yang ni dia can go up to, tak salah saya REEV can up to almost 1000 km juga yang ni. And macam biasa ini adalah 6-seater punya kursi, dua. Dia sama juga macam Xpeng X9. Basically yang ni boleh flat. Ini tak flat tapi dia boleh simpan sepenuhnya lah. Okay? Dan juga dia ada TV dan juga dia ada macam-macam lagi lah dekat bahagian sini. Okay? So ini antara model dia. Tapi walaupun kereta ni gedabak besar, tapi turning radius ni cuma 5.4 meter je. Kecil. Bagi aku antara kategori yang kecil jugalah. Dan juga rim dia, bapak punya besar, 22 inci. Tapi yang rim dia memang aku suka, cantik lah. Dan juga untuk bahagian depan ni very simple lah. Tapi ini adalah versi left hand drive, dia bukanlah versi right hand drive sebenarnya. Okay? So, and then dia tunjuk helikopter juga. Ada kereta helikopter lah, kereta terbang juga. So basically kita dah pernah buat dah sebelum ni. Dan beralih kepada hadapan daripada China, kita pergi ke Korea. Ya, dekat brand Korea ni kita ada beberapa model. Antaranya kalau kita nampak situ ada PS pula, PV5 konsep. Okay, PV5 konsep. Dan dekat sebelah PV5 konsep kita ada juga Karen ini adalah dia cuma limited, tak silap aku, dia cuma 150 biji saja, tak silap aku. Kalau tak silap aku, ini dia ada pilihan 6 dan juga 7 tempat duduk lah. Ini adalah 6 tempat duduk, so ada pilot seat kat tengah tu kalau nampak. Okay, nampak ni. Yes, nampak ni. Tengah tu ada pilot seat. So nampaklah. So ini adalah sebuah 6-seater. Yang ini dia ada 6 dan juga 7 lah. Dan selain daripada itu juga kita ada juga Kia Seltos. Ini adalah Seltos generasi yang kedua. Dekat Malaysia sebelum ni China cuma terima generasi yang pertama saja. Well, cantik, memang cantik. Kalau kau tengok DNA Kia sekarang ni dah lain. Dia tak follow macam mana-mana brand China buat, tapi dia dah ada identity dia sendiri with the tiger nose dan sebagainya. Tapi memang seksi gila lah, with the lampu dia memang nice gila lah. Tapi yang ini tak silap aku, ini adalah versi 1.5 liter NA Smart Share Engine. Dia ada juga 1.6 liter turbo dan juga dia ada juga versi HEV juga. Yang ni harga tak silap abang dekat sini jual 80 lebih sampai 100 lebih ribu kot dekat Indonesia lah. Tapi kat Malaysia kita tak masuk model ni. Ya, mungkin harga mahal dan sebagainya, mungkin ada kemungkinan juga. Okay, so dia tak ada tunjuk sini, dia tak ada tunjuk EV. So basically hari tu saya baru balik daripada Korea, kita try EV3 dan juga EV4. Mantap lah. Itu meleleh. Itu design dah lah cantik dan juga nice lah. Okay, ni dimasukkan dalam Karen EV konsep. Dan berhadapan dengan dia sama juga adik-beradik kepada Kia daripada Korea juga. Dekat sini dia ada Ioniq 3 N-Line. Yang ini konsep yang ditunjuk, dia bukan konsep lah, dia tunjuk, dia just preview sahajalah. So memang nice lah. Ini adik kepada Ioniq 5. Adik pada Ioniq 5. Yang ini paling flagship sekali, Ioniq 9 dengan Kia EV9 sama, lebih kurang sama. Cuma posisi sebenarnya bagi korang yang tak tahu, posisi antara Hyundai dan juga Kia adik-beradik. Tapi premium dia, atas dia adalah Hyundai lah, bawah dia adalah Kia lah. Apa-apa atas premium,
Lebih mahal adalah Hyundai berbanding daripada Kia. So that's why kalau kau nampak kadang-kadang you sharing one platform yang sama untuk berkongsi dengan model-model lain. So yang lain masih lagi kekal sama. Ada Santa Fe, ada juga Palisade versi hybrid, dan juga kalau kau nampak kereta sebelum ni ada tapi not success and diorang dah stop kan. And dekat bahagian belakang tu adalah Stargazer K10. Stargazer K10 ni silap abang ni khas untuk Indonesia punya market saja. Kita dah ada dah Stargazer tapi masih belum lagi launch Stargazer. Dan satu lagi bagi korang yang komplain katakan harga diesel mahal. Sebelum ni Staria kan guna enjin diesel kan, tapi jangan risau. Dah ada Staria elektrik kat sini. Dah ada Staria elektrik dekat bahagian sini. Okay? So itu masih lagi Staria diesel. And then yang ini adalah Staria elektrik. And untuk Kia pun nanti dia akan ada Kia Carnival. Dia akan ada Kia Carnival versi hybrid. Okay? Dan ada satu lagi jenama yang saya nak tunjukkan kepada orang adalah jenama yang saya kata tadi daripada awal tadi tu. Kalau Malaysia kita ada Proton, kita ada Perodua. Dekat Indonesia pun sama juga. Dia ada brand yang dinamakan sebagai Polytron. So Polytron ni adalah jenama lokal daripada Indonesia. So basically company ni dah lama. Cuma sebelum ni dia tak buat kereta. Sekarang ni dia baru start buat kereta sebab company sebelum ni rasanya dia buat TV kot, tak silap abang. Yang ini dia memang buat TV, dia buat speaker, buat peti sejuk, buat mesin basuh. Well, tak ada benda yang mengejutkan sebab kalau kau tengok BYD pun, BYD start daripada buat battery phone dan sebagainya, and then dia buat kereta. So ini antara jenama tempatan lah. Dan kalau kau nampak dari segi logo dia kan, nampak macam Leap Motor sikit. Sikit. Ada. Sekalas gila pandang, ingat Leap Motor lah. Okay? Dan juga kita ada model Volvo. Volvo is no new, tak ada model yang baru dekat sini. Basically kita dah ada dah kebanyakan dia. XC60, XC90, ES90, EX90, semua kita dah ada. So saya takkan tunjuk dengan terlalu detail. Dan untuk kita kembali daripada Sweden, kita kembali ke China, ada MG ZS Hybrid. Yang ini tak silap saya kalau convert, ini tak jual lagi kat Malaysia. Yang ini kalau convert kat Malaysia lebih kurang harga dalam RM70,000 je. Kalau kita direct convert lah. Okay, MG S5 kita memang dah ada. Dan juga selepas itu kita pergi kepada Ford. Ford yang ini kita dah launch, baru je launch hari tu. So saya pun tak akan tunjuk dengan detail sebab kita baru saja launch hari tu. Dan berhadapan dengan dia kita pergi kepada Japanese brand pula, Subaru. Dia ada WRX, dia ada Outback, dia ada BRZ sebagainya. So basically normal, tak ada apa-apa yang new. Dan juga DFSK memang dekat kita memang dah tak ada, kita memang tak masuk benda tu. So kita takkan tunjuk. Dan kita ada satu lagi brand yang memang ada kat Malaysia tapi macam hidup mati segan tak mahu, dia tak ada. Dia ada ke tak ada benda tu. So dia ada baik. Sini ada baik lah. Dia ada baik dan dia ada baik berapa model, dia ada baik T1, tu BJ50 dan macam-macam lagi. X55 yang pernah masuk ke Malaysia sebelum ni yang menjadi fighter kepada Proton X50 kan. Dan juga kita kembali semula ke China. Yalah China. Kita ada Farizon. Farizon ni adalah commercial van lah. Yang ini adalah kereta jenama di bawah Geely Group sebenarnya, di bawah Geely Group. So kita ada ni. And kembali, jangan fokus sangat kat tu, tolong. Okay, kita ada bus. Dekat bus ini kita ada bus Hino. So basically untuk bagi korang yang tak tahu, sebenarnya untuk brand-brand macam like commercial vehicle kan, dia orang biasanya cuma jual chassis saja. Chassis dan juga engine sajalah. Kebiasaannya untuk atas-atas ni bodybuilder yang akan buat lah, Kurosori yang akan buat benda ni. So dia orang akan decide nak buat seat macam mana, nak buat design macam mana, nak buat macam mana benda tu. So itu yang dia orang buat lah. So basically dia tunjukkan apa yang ada dekat Hino. Dan juga termasuklah kalau kau nampak, weh dia boleh pusing boleh shoot tu, kita pusing. Dia ada juga truck bomber. Kau nampak tu, kita orang punyalah konten tu, limited tu. Kita orang buat juga video ni. Kalau kau nak tahu apakah yang ada di sebalik truck bomber ni, apakah fungsi di sebalik truck bomber ni, kita dah cerita dah video panjang lebar dalam video YouTube seterusnya. Kau boleh tunggu, kau boleh tengok. Okay, so kita dah tunjukkan dekat sini. Dan ya, ini antara spek-spek lah. Semalam dia tak ada, hari ni dia bawa ada. Ini spek-spek yang antara dia buat lah. Fire RSQ, basically kita bomber lah. Okay, right, so itu je. Dan dekat sebelah sini adalah UD truck, okay. Dan juga kalau kau perhatikan dekat bahagian belakang tu ada juga Isuzu Giga. Yang itu yang kita nak review. Itu adalah
lori sampah. Kalau kita orang review, kita memang power. Semua kita buat. Lori sampah kita buat, truck bomber kita buat. Kau cakap je apa benda kita dah buat. Camper van pun kita buat juga. Ini camper van daripada kawan kita, jago keliling Indonesia. So dia laki bini, kerja dia travel je. Betul. Ini adalah camper van dia yang keempat. Kerja dia memang travel je. Life dia memang our dream lah. Kerja dia memang berjalan je. Tapi itulah, dia memang cari makan dari segi buat konten kan. Macam ni, so dia sharing lah. Okay? So, I think ini sahaja rangkuman yang kita boleh sharekan di Gaikindo Motor Show 2026. Macam apa cakap lah, tujuan kita datang sini adalah kita nak sampaikan apakah model-model yang menarik dekat sini, apakah model-model yang dijangka akan masuk ke pasaran Malaysia. So that's why lah kenapa kita sanggup untuk spend duit berbelas ribu untuk datang ke sini untuk dapatkan konten, untuk sharingkan kepada korang semua. Okay, I think I'm not go terlalu detail sangat sebab masa limited. Hall ni besar gila, panjang gila, dia bukan macam Malaysia, ni lagi besar daripada itu. So kalau kita masuk, I think video ni akan jadi 2 jam ataupun 3 jam. So to be short, kita takkan tunjuk detail sangat, tapi kita maklumkan kepada korang apakah model-model yang ada kat sini dan juga model-model yang dijangka akan masuk ke pasaran Malaysia tak lama lagi dalam tempoh masa sekarang ataupun mungkin awal tahun daripada sekarang, mungkin tahun 2027 lah. So basically ada beberapa model yang memang ada potensi masuk ke pasaran Malaysia. Okay, I think thank you for watching. Untuk korang, thank you kerana menonton sampai habis video ini. Dan macam biasa, kita ada buat video panjang lagi, video-video yang selected yang kita dah pilih. Total kita ada buat 12 video YouTube yang ni. So kau boleh tengok, kita akan keluar time by time, stage by stage yang ini. Okay, so thank you for watching. Macam biasalah, bagi anda yang mungkin baru jumpa channel ini, macam biasalah, bagi anda yang mungkin baru jumpa channel ni yang masih belum subscribe, bantu subscribe, bantu tekan lonceng, follow juga lah segala social media kita orang, Facebook, IG, TikTok, Melaju. Dan yes, kita akan jumpa anda pada masa akan datang. Bye bye semua. Assalamualaikum. Bye bye.